Astaghfirullahalazim. Aduh. Okay. Internet terdelete lah. Inilah yang dimaksudkan internet. Ni guna phone lain ni. Dah, baru ada buka. Ya Allah. Tadi tengah short dengar. Sorry tau Zulaikha. Nasib baik lah tak. Nasib baik baru Bayati. Belum naik lagi. Masih awal. Ya, masih awal. Ya Allah. Okay. Ni baru nampak muka. Ni guna phone lain. Ya, saya nampak ni. Ya Allah, harap-harap line okey. Okay, biasalah. Ni bila mengaji, syaitan tu banyak. Lain pun tak mendukung. Ya, selalunya okey. Kalau tengok YouTube ke apa, dia okey je. Tapi bila mengaji, biasalah. Banyak gangguan. Kan? Okay, insyaAllah nanti okay, Zulaikha boleh nak baca surah Al-Mulk daripada ayat berapa sampai ayat? Dari berapa ya? Sampai ayat 3 je tak? Allah, sikit sangat tu. Kita nak dengar banyak lah suara Zulaikha yang sedap tu. Tak apa, nanti Zulaikha baca je, nanti kita ni je lah. Tengok sampai mana kan. Ganti-ganti boleh pun. Okay, insyaAllah. So, buat pengetahuan semua, okay, Zulaikha ni seorang qari'ah juga. Masya Allah, international juga kan. Apa ni, juara juga. Ni orang hebat ni, Masya Allah. Okay, jadi bolehlah belajar sama Zulaikha. Okay. So, boleh mulakan. Boleh ya. Line okey kan? Tak. Okey. Ada ta'awuz ya? Aus. Ta'awuz. Ta'awuz. Okay. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Allah.
Allah Allah. InsyaAllah. Ya Allah. الذي خلق سبع سماوات طباقا Oh. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah. Lanjut ke? InsyaAllah. Ya, masih tidak puas ni dengarnya. Ya, tu. Tadi cuba mungkin boleh share sikit lah. Tadi tu alunan apa untuk pendengar-pendengar? Tadi 1 sampai 2 Bayati. Terus yang ayat 3 tu Jiharka. Ya Allah, Masya Allah. Jadi itu dia. Bayati pasal Jiharkah. Ya, Jiharkah nada ke berapa tu? Tadi Zura cuma bawa 2 aja sih. Dari awal langsung yang kedua sampai 3 langsung digabung. Masya Allah, Masya Allah. Ini Oh, dia ya, ini apa Di Mali itu macam mana Kak? di Malaysia. Mm-mm. Ya, sama juga begitu. Tapi jarang lah kalau gabung tu biasanya kalau di sini dia lebih 3-3 peraturan dia lebih pusat dia macam tu. dia ada peraturannya macam kalau level yang tinggi tu mungkin bolehlah sambung-sambung gitu kan. Jadi kalau untuk basic-basic ni pening jugalah untuk orang-orang yang baru ni kan. Sambung-sambung ni kan. Tapi biasalah Zulaika dah hebat dah jadi boleh buat sambung-sambung ataupun banyakkan variasi kan. Okay, jadi baguslah. Alhamdulillah. Okay, so Farha ya sambung. Boleh, boleh. Okay. Lagu lain terus lah kan? Macam mana tadi nak sambung tadi? Nahwan lah, Nahwan. Okay. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah, belum mula lagi. Ya Allah. Okay. Alhamdulillah, Minasyaitonirrajim. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Allah. Apa dah pendek gitu. Okay. Jawab. وأعتدنا لهم عذاب السعير. Allah. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
Okay, Farha buat sikit lah. Wai, wa ilah. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Allah. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Okay, gitu aja sih. Nafasnya Oh, ya. saya dah lama tak berlatih juga. Okay, next. Kita buat Taranum ikut Zulaika. Macam mana? Apa ya? Kalau apa ya? Susunan lagu di Malaysia sama Indonesia itu kan beda ya, Kak ya. Kalau di Ya, beda. itu ya kayak Zula tadi tuh boleh, tapi kalau di lagu-lagu lain kayak Soba, Hias, Nawan itu rata-rata 3 sih, 3 gitu. Gitu. 3. Kalau di Indonesia mungkin dia macam padat ya, dia punya lagu dia banyak Ya. gerak-gerak di dalam tu. Tapi kalau di Malaysia ni boleh buat, tapi apa kebanyakannya lah Korea guru di Malaysia ni dia tak banyak gerak sangat lah dalam satu ayat tu. Dia macam ikut harakat dia 1, 2 sampai kadang-kadang ada 4, ada 5. Okay, gitulah. So next kita nak dengar pula bacaan daripada Zulaika lagi. Tak puas tu. Tadi sampai Nazir ya? Ayat 8 ya? 8. Qalu bala. Kita ulang lagu tadi tak apa juga kan? Boleh ulang je sebab masing-masing ada cara masing-masing kan. Okay. Ya. Oh iya Kak, berarti kalau di Malaysia tuh kayak tadi kan ada kayak wakaf gitu mungkin sebaiknya berhenti gitu ya? Itu banyak tadi banyak macam apa ya, tergantung gitu kan. So sambung-sambung. Oh gitu apa juga. Tu namanya? Okay, itulah. Okay. Qul la manazzalallahu min syai' ya. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Masya Allah. Allah.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Allah, Allah, Masya Allah. Coba kita coba ya. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Allah. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Allah, ya Allah, Masya Allah. Allah, ya Allah. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Allah. Dua lagu. Agak lagi. Ya Allah, Masya Allah. Itu nampak semua komen tinggi betul suaranya. Masya Allah, nafas yang panjang. Mungkin Zulaikha boleh share lah. Macam mana nak nafas panjang? Sebenarnya Zula pun tak tahu macam mana cara nafas panjang. Ya kan? Dulu tuh Zula memanglah nafas dulu tuh pendek Kak. Tapi karena latihan subuh dengan ayat-ayat yang panjang. Jadi cuman itu caranya kalau di Zula sih. Kalau latihan Zula tuh gitu. Maksudnya bangun subuh kan? Latihan subuh biasa, taranum biasa. Nah, tapi coba dengan ayat-ayat yang panjang gitu. Ya gitu. Ya gitu kan. Yang saya pun memang jawabnya macam tu juga kalau orang tanya kan. Tapi itulah tak ada jawapan lain sebab benda tu memang kena latihan je. Kena cuba banyak kali lah. InsyaAllah dia akan jadi panjang. Tapi ada di pondok Zula tuh ada anak laki-laki. Nah sebelum tuh nafas tuh cuman setengah baris kan. Tapi karena disuruh latihan lari siang hari tuh Kak. Siang hari tuh jam 1 gitulah. Pokoknya siang hari 1 jam lari. Nah habis lari tuh langsung ngaji. Nah setelah itu setelah sebulan deh. Nah sampai 2 baris nafasnya. Wah, Masya Allah. Maksudnya mula-mula lari tu untuk lari lah, macam biasa lari. Lari biasa. Tapi lagi ngos-ngosan itu kan. Nah, istirahat sebentar tuh baru langsung ngaji gitu, dicoba ngaji. Oh, okey. Oh, mungkin dia untuk memaksakan diri dia lah. Walaupun penat kan. Selalu orang penat terus duduk kan. So, dia mengaji pula. Baik-baik. Masya Allah. Okay, so guys boleh cuba. Okay. So tadi sampai mana dah? Sudur Sudur. Tadi taranum apa tadi? Tadi nahawan sama soba. Hijaz ya. Sorry saya tak berapa okey tapi kita cuba.
Allah. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Allah. وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Allah. Sikit lagi. Nahwan balik. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. Allah. فستعلمون كيف نذير. Okey. Kalau Zula masih belum bisa kok dari tinggi-tinggi kan. Nah, nanti langsung bawa rendah. Nah, itu langsung goyang suara. Oh ya? Iya. Ya, mungkin yalah sebab dia mengejutkan daripada tinggi sampai bawah. Ni pun main buat je tak tahulah. Tiba-tiba boleh. Kan? Okey. Ada sikit lagi. Seleka. Kita main-main je. Lagu apa lagi yang belum Pak? Dah semua ya? Lagu Tak apa. Lagu hijau saja kami. Jaka. Apa dia? Biarkah ada tadi kan? Apa ulang balik pun boleh. So, Ros pun boleh juga. Mas ya. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وستعلمون كيف نذير. Allah, insyaAllah. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ya Allah, Allah, insyaAllah. أولم يروا إلى الطير
فهم صافات ويقبضن Allah. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Allah. Masya Allah. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. Allah. Allah. Masya Allah. Lanjut satu lagu lagi ya. Ijaz ya. Inil kafiruna illa fi ghurur. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Allah. Ya Allah. Masya Allah. Lanjut Kak. Kan? Masya Allah. Terlalu menghayati. Okay. Sikap. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. Allah. أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Allah. Ya Allah, tertinggi pula. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
tak ada idea. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Allah. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Allah. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Allah. Panjang ya Allah. Panjang tu. Ya Allah. Okay. Itulah sampai. Demikianlah. Okay, tutup. Tutup. Ya. Sampai ayat 30 tu lah. Lagu apa yang belum Kak? Udah semua ya? Ha? Udah semua ya lagu ni? Ya, kita memang main ambil je. Okay. Lagu Sabah lagi ya? Okay. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. Allah. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Allah. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Masya Allah. Tutup. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah. insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung ya kita rasanya dapat live pula. Kami pun dapat ilmu dari Ya. kakak tu. Ya Allah, dapat ilmu banyak daripada Zulaika. Ni tidak dirancang ya live kita ni. Tak dia ancam. Ya. Tiba-tiba saja. Tadi ingatkan nak live saja sebab tadi baru habis live. So nampak Zulaika tu. Tu kita, kita mengaji kan. Jadi tadi macam ada ramai yang tanya macam nak apa ni orang kata suara tinggi. Kadang-kadang suara orang rendah je. Macam ni Zulaika buat? Nah, kalau menurut Zula sih itu memang suara kan pemberian dari Allah ya Kak ya. Jadi kita hitung tipe suara kita masing-masing. Misalnya suara kita nih nggak tinggi, jadi kita harus pandai pilih lagu tuh lah. Nah, jadi lagu variasi itulah yang mungkin bisa memperindah dan membuat orang-orang pendengar tuh menganggap suara kita tinggi gitu mungkin ya. Betul. Jadi variasi tadi gitu. Ya. Jadi ialah kan sebenarnya setiap orang ada kelebihan dia. Suara dia ada macam cara dia masing-masing. Ada orang suara dia kecil tapi suara dia tinggi. Ada orang suara dia besar tapi dia boleh buat suara rendah. Jadi masing-masing mungkin ada kelebihan dia lah. So kita tak boleh lah macam orang kata merendahkan suara orang ni apa semua kan. Jadi setiap orang dia ada kelebihan dan kekurangan. So bagaimana nak dapatkan tu, kenalah orang kata practice and kita kena cari guru kan. Jadi benda tu penting kan guru. Mungkin Zulaika selalu belajar daripada kecil guru yang sama ataupun tukar-tukar? Tukar-tukar sih Kak. Tapi memang adalah guru yang memang dari pertama kali belajar nih, Taranum nih. Dengan siapa? Mungkin boleh share dengan Sazanis. Jadi tapi guru Zula pertama tuh udah almarhum. Yang pertama sekali sekarang. Yang terbaru ni? Yang sekarang? Yang terbaru nih banyak. Zula kan juga mondok kan. Kemarin tuh mondok di Quran Center. Jadi memang di situ tempat untuk tilawah. Jadi banyak guru situ kan. Ya. Betul-betul. Ya, tapi baguslah kan banyak guru. So kita dapat banyak variasi. Dapat ilmu-ilmu tu kita boleh kumpulkan. Sebab kadang-kadang ada orang dia belajar satu guru sahaja. Macam orang kata yelah daripada kecil sampai ke besar satu guru dan dia gunakan tu je lah. So benda tu tak ada masalah. Cumanya kalau kita nak orang kata explore benda yang baru, kita boleh belajar dengan ramai orang lagi lah, ambil berkat, ambil ilmu kan. InsyaAllah. Kalau kita sama dari kecil sama satu guru. Saya? Saya daripada kecil alhamdulillah belajar daripada keluarga, daripada mak ayah. Jadi memang qori'ah juga, ibu dan arwah ayah. Dulu dia wakil negeri. Kalau di Malaysia ni negeri tu macam yelah mungkin di sana nasional kalau negeri tu nasional dia okay. Macam tu lah kot. Dia negeri Selangor, dia macam kecil lagi daripada Malaysia tu kan satu kebangsaan kan. Oh, itu berarti masih provinsi gitulah. Provinsi. Tempat-tempat yang kecil-kecil tu kan. Jadi di sini Selangor gitu. Jadi mak arwah ayah Farha memang wakil situ negeri Selangor dan kebangsaan lah dari Malaysia di seluruh negeri di Malaysia ni. So adalah basic-basic tu mereka ajar anak-anak saya ada 5 orang adik-beradik. Zulaika ada berapa? 4. Zulaika anak berapa? Pertama. Sulung. Kita last kali. Kelima. Ya. Jadi selalu orang kata anak last ni manja. Tak tahulah. Tapi biasa je. Saya biasa je. Okay. Jadi saya anak bongsu. Anak yang ke last kali, yang kelima. So alhamdulillah kakak dengan abang semua
pandai juga bertaranum, mengaji Al-Quran. So dari situlah saya belajar dari kecil. Umur 5 tahun lah kot, macam tu. Guru pun sekarang tukar-tukar juga. Sekarang ada ramailah qori-qori Malaysia ni kita explore. Ya, betul-betul. Emang harus dieksplor gitu sih. Soalnya kalau di satu tempat aja kan ada banyak ilmu di tempat lain yang belum kita kuasai gitu kan. Ya, betul. Betul. So ni, ramai ni yang komen. Masya Allah, tabarakallah. Ramai ni peminat Zulaikha ni ramai. Sebab kadang-kadang ada saya mau selawat ke apa yang mesti duet sama Zulaikha dong. Mungkin boleh kot kita selawat juga kan sikit. Boleh apa ya? Selawat apa ya selalu? Selawat. Kalau disuruh milih nih memang bingung. Ya, itulah kita terlalu banyak juga selawat tu. Rotilu tahu Rotilu? Tak itu pula, tak hafal. Tak tahu Apa kan, Okey. dia tahu. Lah, okey, apa yang Zulaikha tahu? Mungkin kita boleh ni lah. Yang gampang-gampangnya kayak Rakos Aina mungkin. Komar Kemarin boleh juga. Okey, boleh. Komarun Okay. Farhan boleh dulu lah. Okay, Zulaikha. Nanti kita sama-sama. Okay. Nampak tak tu semua dah ada idea dia orang. Okay. رقت عينه 1 2 رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. الله طلبون يا قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق وبعيد أسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد macam mana ni? عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yang selawat yang macam yang mana ada idea lain tak? Komarun yang ini ya. Wa ajwadu minka lam tara qat ta'in. Itu tak? Boleh juga kan? Boleh juga. Okay, Zulaikha boleh lah. Ya, boleh ya. Tak ada idea. وأجمل منك لم تر قط عين
وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Allah. Kita. قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله. عمن ولوها كل العباد وعمن ولوها كل العباد وعمن ولوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. أيوة. Allah, tak ada idea dah. Okay, insyaAllah. Itu dia. Tengok ni, ramai yang komen. Senang je kerja Farah. Ya, kita berikan pada Zulaikha. Masya Allah. Masya Allah. Okay, jadi Zulaikha selalu tidur pukul berapa ni? Tidur lama juga lah tidur. Yalah, kita geng. Selalu tidur lambat juga. Tapi jangan kadang-kadang kalau jangan tiru. Kalau untuk korek-korek kan tak bagus kita begadang kan. Betul juga tu. Kalau nak bertanding tu bahaya kan? Betul. Iya. Mungkin ada tips-tips tak? Mungkin Zulaikha kan selalu dah bertilawah di panggung kan, di pentas. So macam ada ke sebelum tu ada pantang-pantang ke? Macam mana? Mungkin sama sih Kak. Kalau Zula sih kalau mau lomba itu yang pantang tuh mie, es, gorengan. Tapi Zula suka pedas, jadi memang makanlah pedas-pedas gitu. Nah tapi pun pantangannya pun balik lagi pada suara masing-masing kan. Ada pula yang suka dengan misalnya es gitu atau memang harus makan pedas dulu atau mau nampil gitu kan. Tergantung sih kebiasaan dia kan. Iya betul. Setiap orang ada cara masing-masing kan. Sebab kalau macam Farha tak suka pedas pula. Kita terbalik. Jadi Farha kalau makan nasi lemak tu kan, kalau di Malaysia kan nasi lemak tu mesti ada dia punya sambal tu kan, mesti tak makan. Kosong je, nasi kosong tu dengan sayur-sayur. So itu cara Farha lah mungkin.
Lepas tu tak minum ais. Lepas tu tidur awal kan. Juga Macam jangan Zulaikha sering tidur awal. gurau gitu kan. Apa dia? Jangan tak sering bergurau, tak sering apa ngobrol, bercanda gitu kan. Tawa. Tawa. Ketawa. Ya, sama lah kita. Ya, betul-betul lah. Jadi itu mungkin salah satu tips lah yang kalau nak siapa yang nak apa orang kata nak bertanding tu, nak belajar Al-Quran, belajar Teranum, benda-benda tu sangat penting. Kalau macam kita sebelum bertanding tu kan ketawa tu memang tak boleh kan. Macam Memang mana dia puas susah. dia macam dia ada kadang-kadang kita suka kan lepak-lepak, kadang-kadang suka duduk dengan kawan-kawan tapi tak boleh terlalu bergembira gitu. Sebab nanti takut menyesal. Sebab suara kita nak guna. Kalau macam Farha kan di masa bertanding tu sehari tu kita duduk dalam, bukan duduk dalam bilik lah, macam duduk kita macam jadi pendiam tau. Macam Farha ingat lagi masa peringkat negeri ke kebangsaan. Memang kalau masa makan-makan tu mesti ada borak-borak juga dengan kawan-kawan. Tapi tak tahulah masa tu mungkin kita sebab berdebar juga. Berdebar. Jadi kita tak berapa nak rapat lah dengan orang-orang di luar sana. Kan? Ya betul juga sih, kalau sehari nak lomba tuh bukan sehari ya, mungkin pas sudah di lokasi gitu ya, makan pun jadi tak sedap, tidur pun tak nyenyak. Betul, ya Allah. Tapi bila dah habis tu kan, dah dah semua habis tu, hitam. semua entam. Aiskrim tu terus makan kan, time tu. Aduh, ya Allah. Aduh, mungkin Zulaikha ada lagi ke perlombaan lepas ni ataupun dah habis? Ada nanti bulan Oktober nih insyaAllah. Oh, itu peringkat apa tu? Nasional. Kebangsaan ya kalau di Malaysia. Oh, nasional. Oh, ya kot. Pantai. Tahu lah. Nanti di Maluku insyaAllah. Oh, macam tu Oh. Jadi kalau di sana tu saya perasan lah macam mana pemilihan untuk masuk ke antarabangsa Malaysia? Nah, dia kena lepas. kalau ke Malaysia tuh harus juara nasional dulu Kak. Juara nasional dewasa. Oh, sekarang macam Zulaikha remaja ke? Lah, masih remaja. Oh ya. Ini sekarang lagi ikut dewasa sih. Oh sekarang dewasa. Iya kan, kalau di Indonesia tuh ada MTQ, ada STQ. Nah, kalau Musabaqah Tilawatil Quran itu setiap tahun genap. Dan itu semua cabang kayak Syarhil, Fahmil, Khat, itu semua ada. Tapi kalau sekarang tahun ganjil kan seleksi Tilawatil Quran. Itu hanya beberapa cabang aja. Jadi kan kalau tilawah itu kan ada 4 ya, ada anak-anak, remaja sama 3 sama dewasa. Nah, kalau di STQ cuman dilombakan anak-anak sama dewasa gitu. Jadi ada cabang-cabang yang tidak dilombakan gitu. Oh begitu ya, banyak cabang-cabang di sana. Banyak. Kalau di sini dewasa aja. Satu aja. Oh, jadi ada menurut umur gitu Kak ya? Kalau di sini kalau sekolah-sekolah tu sekolah rendah lah, macam hanya sekolah-sekolah saja. Dia tak ada international. Dia hanya di kebangsaan je lah. Kalau dekat sini dewasa macam saya 18 ke atas. Macam masa tu masuk pertandingan 18 ke atas tu dikira dewasa lah. Oh, macam gitu. Ya, makanya untuk ke antarbangsa tuh memang harus yang juara dewasa. Tak kisahlah tuh nak 1, 2, 3. Yang penting harus juara dewasa nasional gitu. Oh, ya. Dan di sana boleh ulang-ulang masa contoh dia dah boleh. Dia dah Johan di negara Malaysia contohnya. Tapi dia masuk lagi negara lain punya. Boleh lah Boleh. Tergantung sih Kak, tergantung kalau dipanggil ya alhamdulillah dipanggil 2 kali gitu. Kalau dia nak masuk di Indonesia lagi boleh juga? Ya boleh, soalnya kan semua cabang kan banyak. Jadi dia nggak boleh ngikutin di cabang yang sama gitu. Jadi harus pindah cabang. Oh, okey, maksudnya contohlah kita dah Johan di
di Malaysia contohnya kan. Lepas tu dia nak masuk lagi daripada bawah. So Ya, dari Indonesia boleh lah. boleh. Oh, kalau di sini tak boleh. Oh, jadi kok lah pas juara tuh tak boleh lagi. Tak boleh. Macam saya kan, saya itulah macam saya ni rezeki yang Allah berikan. Itu rezeki. Kalau kita masuk pertandingan tu kadang-kadang tak nyangka kan, tak. Betul. Tiba-tiba je dapat rezeki kan. So benda tu bukan kita punya target lah, tiba-tiba je Johan. Jadi itu rezeki. So kalau nak masuk lagi tu tak boleh. So memang sampai situ je lah. Iya, soalnya kan ya tadi karena di Malaysia cuma satu aja kak ya, cuma satu cabang kayak cuma tilawah aja. Terus pun dewasa kan, langsung dari 18 sampai ke atas gitu ya. Atas, ya. Sini Kalau ada juga hafazan lah yang dia punya tapi cabang tu. kiroat juga ada kak, kiroat juga ada kan? Kiroat tak ada. Oh, Sini dia bukan khas kiroat. Kalau mungkin tak ada lagi. Kalau hafazan tu adalah 10 juzuk. 1 hingga 10, 1 hingga 20, terus 1 hingga 30. Macam tu. iya makanya kalau di Indonesia kan time MTQ nasional tuh kan memang besar acaranya. Soalnya karena cabangnya tuh kan banyak kan. Ya, patutlah kalau saya tengok pertandingan di Indonesia kan penentasnya ya Allah besar betul. Besar-besar. Dekat sini itulah kecil aja. Hebat-hebat insyaAllah. Kalau ada rezeki kita jumpa ya di Indonesia insyaAllah. Dekat kita. Zulaika pernah kan ke Malaysia? Nah, benar. Setiap antar bangsa, dulu waktu di pondok Zula ke Malaysia. Jadi pada lomba antar bangsa tuh kami diajak tuh sama Ustadz untuk pergi ke Malaysia nonton gitu. Tapi pas kakak dapat juara 2019 itu, nah bertepatan tanggal itu juga lagi MTQ di Batam di Kepri. Jadi tak bisa pergi. So sepatutnya kalau di ni Zulaika pergilah. Kami ramai-ramai pergi biasa. Tak ada rezeki lah kita. Kalau tak dah jumpa dah kan. Tapi masa tu pun tahun akhir sebelum COVID-19. Ya betul. Ya, lepas tu terus lockdown, terus tak boleh keluar dah. Sini pun masih lock lagi, macam tak boleh bertanding lagi. Di sini tak boleh berjumpa-jumpa sangat. Di sini masih boleh. Karena aja 2020 kami masih muka. Ya, di sana memang ya saya lihat di Indonesia relax je. Di sini ya sangat ketat. InsyaAllah lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita roja-roja. Okay? InsyaAllah. Lain waktu. InsyaAllah. So thank you so much Zulaika sudi masuk dalam live kita. Terima kasih juga Kak. Ya, Masya Allah. Moga ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, thank you semua yang join kita. InsyaAllah next kita buatlah program pula kan lepas ni. Untuk nikah kan. InsyaAllah. Untuk tilawah. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi Zulaika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, rehat dulu. Masya Allah. Itu dia santai gitu. Guys, dah pukul 1 rupanya. Tak bisa pergi. Jangan bisa tu lain. Bisa. Ya? Wah, pengalamannya di-sharing semua kat ilmunya. Betul, kita dapat banyak ilmu kan hari ni. So, korang macam mana nak nafas panjang tadi? Nafas panjang, bangun awal. Baca Quran. Ayat yang panjang, cuba. And then, macam tadi ada juga dia cakap lepas jogging ke berlari ke mengaji. So selepas beberapa minggu dah boleh baca dua baris Al-Quran, Masya Allah. Okay, so guys, Farah nak tidur dah. Okay, kita akan berjumpa lagi InsyaAllah. So kalau korang nak lagi program macam ni, tiba-tiba kan, sebab tadi pun tiba-tiba je. So nanti bolehlah kita komen-komen. Okay, bye. Assalamualaikum.